Ini 1 dinar dan ini 1 gram. Ramai hari ini masih confuse lagi antara 1 dinar dan juga 1 gram. Alright, jom saya kongsikan apa beza 1 dinar dan 1 gram ni. Pertama sekali, 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram dan berat ini telah diukur mengikut piawaian sama dengan zaman Nabi Muhammad dahulu kala, iaitu 4.25 gram bagi 1 dinar, manakala berat bagi gold bar 1 gram ini adalah 1 gram. Baik, yang kedua adalah gold premium. Untuk keluarkan 1 dinar ini hanya RM10 sahaja, manakala bagi gold bar 1 gram RM15, lagi mahal berbanding dengan 1 dinar tadi. Ini kerana kos buatan 1 gram lagi rumit dan desain kad lagi cantik berbanding dengan 1 dinar. Yang ketiga adalah spread atau kita panggil juga sebagai susut nilai. Kedua-dua spread bagi 1 dinar dan juga gold bar 1 gram adalah sama, iaitu 9% sahaja. Spread ini apa sebenarnya? Spread ini perbezaan harga jual dan harga beli. Sebagai contoh, harga beli 1 gram hari ini adalah RM590, manakala harga jualnya adalah RM541. Jadi, untuk jangka masa panjang, simpan kedua-duanya amat bagus. Tapi lagi bagus simpan 1 dinar kerana gold premiumnya lagi murah. Bagaimanapun, gold bar 1 gram juga bagus untuk simpanan. Tambah-tambah, bila kumpul banyak-banyak macam ni, bukan sekadar kad kosong, tapi kad yang bernilai. Jadi, nak mula simpan 1 dinar ataupun 1 gram, macam ni boleh je klik link dekat bio atau rujuk pin video saya untuk saya bantu secara percuma. Semoga bermanfaat.